Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya ya. Jadi kali ini saya mau mereaksi video nih, sebuah video. Jadi ini sangat viral ya, sangat viral. Jadi dalam satu pekan itu, dalam satu minggu itu ada 3 kasus penyelundupan dadah. Dadah itu narkoba ya. Ada 3 kasus penyelundupan dadah yang dilakukan oleh warga negara Malaysia ke antara bangsa, ke luar negeri ya. Jadi kasusnya itu satu itu di Thailand dan 2 lagi itu di Indonesia. Jadi yang di Indonesia itu seorang co-pilot asal maskapai penerbangan Malaysia yang tertangkap di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Satu lagi itu seorang pemuda, umurnya masih sekitar 22 tahun. Dia tertangkap di Bandara Juanda, Surabaya. Dan kasus yang ketiga itu terjadi di Thailand. Dan kesemuanya itu tertangkap di negara tujuan. Nah, jadi yang membuat miris nih, kenapa mereka ini bisa lolos ya? Mereka ini bisa lepas dari Bandara KLIA Malaysia yang katanya memiliki pengamanan yang super ketat. Tapi toh lolos juga ya. Nggak tahu juga ini apa memang karena disengaja atau ada permainan ya dengan orang dalam, atau mungkin kerajaan Malaysia terlalu sibuk mengurusi warga asing, mengurusi Pati, sehingga warga negara sendiri lepas dari pengawasan. Nah, tanpa berlama-lama kita simak aja video reaksinya ya. Bayangkan ya, dalam masa 1 minggu je, nama Malaysia tiba-tiba naik jadi tajuk utama antarabangsa. Bukan sebab kejayaan sukan, bukan sebab pelancongan, tapi sebab 3 kes besar penyelundupan dadah. Dan yang paling mengejutkan, semuanya libatkan rakyat kita sendiri kat Indonesia dan Thailand. Memang tak masuk akal kan? Dalam kupasan kali ini, kita akan tengok betul-betul macam mana benda sebesar ni boleh terlepas. Seolah-olah berlaku betul-betul depan mata kita je. Okey, jom kita mula dengan nombor ni. 114 kilogram. Dengar macam sikit, tapi ini bukan berat bagasi lebih muatan bila kita pergi bercuti tu tau. Ini adalah total anggaran dadah berbahaya yang dirampas dari ketiga-tiga kes ni. Dan ingat, ini semua berlaku dalam masa seminggu je. Boleh bayangkan tak impak kerosakan kalau 114 kilo dadah ni betul-betul bolos dan sampai ke jalanan? Memang menakutkan. Jadi soalan cepu mas yang mesti tengah berlega dalam kepala kita sekarang, macam mana dadah yang seberat 114 kg ni boleh lepas macam tu je dari sistem keselamatan lapangan terbang kita yang bertaraf dunia tu? Ada kelompongan besar ke dalam prosedur kita? Ini sebenarnya misteri utama yang kita akan rungkaikan kejap lagi. Sebab, jom jujur, ini membabitkan keselamatan dan maruah negara kita. Okey, kita senaraikan satu-satu supaya senang faham. Kita ada 3 tangkapan utama. Yang pertama, kita panggil sang juruterbang, berlaku dekat Jakarta pada 28 Julai lepas. Dia ni kena tahan dengan lebih 26 kg pil ekstasi. Nombor 2, seorang kurier muda, baru umur 22 tahun, kantoi kat Surabaya, bawa hampir 1 kg syabu dan 1000 pil ekstasi. Dan yang ketiga, kumpulan trio dekat Hat Yai, Thailand, yang ni lagi gila, pihak berkuasa merampas 87 kg syabu. Bila kita letak ketiga-tiga kes ni bersebelahan, baru kita nampak dengan jelas betapa luas dan beraninya operasi sindiket antarabangsa ni. Cara diorang seludup ni, macam-macam taktik ada. Kumpulan trio dekat Thailand tu, diorang sembunyikan 87 kilo dadah tu dalam beg roda dengan beg galas bawa naik kereta api je. Tapi cerita budak 22 tahun yang naik penerbangan Batik Air dari Kuala Lumpur ke Surabaya tu memang tragik sikit. Disebabkan terdesak dengan masalah hutang, dia sanggup jadi keledai dadah. Dia balut bungkusan syabu dengan ribuan pil tu dekat badan dia sendiri pakai korset. Boleh kata dia secara literal guna badan dia sendiri sebagai perisai. Tapi kan, yang paling tak masuk akal adalah kes suspek pertama kita. Lebih 70,000 pil ekstasi. Korang nak tahu dia letak kat mana? Dia selambar je letak dalam bagasi yang ada tag kru penerbangan. Suspek ni bukan calang-calang orang. Dia seorang juruterbang Malaysia Airlines, berumur 39 tahun. Dia terang-terang guna status profesional dia, seragam dia, dengan harapan pihak berkuasa takkan periksa dia. Taktik manipulasi jawatan macam ni memang sangat-sangat mengejutkan. Juruterbang ni dengan penuh yakin guna laluan pantas atau fast track khas untuk kru kat lapangan terbang Soekarno-Hatta tu. Dia ingat dia kebal daripada pemeriksaan, tapi dia silap besar. Custom Indonesia bukan setakat harapkan pengimbas fizikal je. Diorang ni sangat cekap buat pemprofilan risiko. Bila diorang nampak gerak-gerik pelik, terus kena bawa pergi pemeriksaan mesin sinar X. Bukan dadah je jumpa. Yang ironinya, pihak berkuasa turut jumpa botol air kencing bersih yang dia dah sediakan awal-awal. Nak tipu ujian saringan. Nampak je macam dah terancang habis, tapi akhirnya tumpas juga. Macam yang kita tahu, nak melepasi KLIA ni bukan mudah. Ada 4 lapisan keselamatan yang wajib lalu. Saringan awal, kaunter daftar masuk, immigration dan mesin X-ray terakhir dekat pintu pelepasan. Tapi inilah yang jadi tanda tanya besar sekarang ni. Bagasi juruterbang yang syarat dengan berpuluh ribu pil tu boleh lepas setiap lapisan ni macam tu je. Langsung tak ada image mencurigakan keluar kat skrin pengimbas. Maksudnya, ini bukan masalah kecil tau. Ini satu kegagalan sistemik yang amat kritikal.
Jom kita telusuri pergerakan dia ni sebab polis dedahkan laluan transit yang sangat aneh. Mula-mula juruterbang ni ambil bekalan dadah dekat sebuah flat di Ampang. Lepas tu dia daftar masuk bagasi tu dekat KLIA dan dia tinggalkan beg tu sekejap pergi naik penerbangan domestik ke Kota Kinabalu. Bila dia balik semula ke KLIA, barulah dia naik penerbangan ke Jakarta bawa beg yang sama. Pening kan? Taktik laluan mengelirukan ni sebenarnya dia sengaja buat untuk mencuci beg tu daripada pemerhatian pihak berkuasa sebelum pergi ke luar negara. Komen netizen macam ni mesti ada terlintas kat fikiran korang juga kan? Bila berita ni tular, memang ramailah rakyat Malaysia yang marah dan mula mempersoalkan sistem kita kat media sosial. Orang awam mula terfikir, adakah mesin pengimbas canggih kita tu sekadar perhiasan? Atau lebih teruk lagi, adakah dalang sebenar bersembunyi di sebalik seragam penguat kuasa kita sendiri? Rasa skeptikal orang ramai tentang kewujudan kambing hitam dan korupsi sistemik ni sangat-sangat berasas. PDRM sekarang memang tengah buat kerja keras. Menurut Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, diorang secara agresif memburu sesiapa sahaja yang memfasilitasi jenayah ni. Punca dadah dari flat dekat Ampang tu dah pun dikenal pasti. Tapi yang paling penting sekarang fokus siasatan diorang tertumpu betul-betul dekat lapangan terbah tu sendiri. Nak pastikan adakah wujudnya campur tangan orang dalam. Okey, poin paling penting dalam siasatan polis sekarang adalah ini. Pihak berkuasa dah menyempitkan radar mereka kepada seorang individu berkepentingan. Dan individu ni bukan staf biasa-biasa tau. Dia adalah kaki tangan keselamatan KLIA yang ditugaskan secara spesifik dekat mesin pengimbas yang digunakan oleh juruterbang tu. Jadi, polis sekarang tengah menyiasat betul-betul. Adakah individu ni terlepas pandang secara tak sengaja atau dia dengan sengaja menutup sebelah mata? Berbaloi ke buat kerja gila macam ni? Jawapannya langsung tidak. Tengok janji manis yang diorang dapat. Trio dekat hadiah itu dijanjikan RM8,000. Manakala juruterbang tu dapat dalam RM50,000. Nampak banyak. Tapi tengok realiti pahitnya, trio di Thailand tu sekarang bakal merana 15 tahun dalam penjara asing. Dekat Indonesia pula, di mana undang-undang dadah mereka sangat ketat, juruterbang dan kurier muda tu kini berdepan dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup. Habuan duit yang tak seberapa, tapi nyawa yang terpaksa digadai. Isu ini bukan sekadar buat kita marah, tapi ini adalah satu tuntutan. Kita tak boleh setakat tangkap kedai dadah atau juruterbang tu sahaja. Desakan paling kuat sekarang ialah tak kira siapa pun pengkhianat atau orang dalam yang sanggup buka pintu negara kepada sindiket ini, mereka mesti dicari sampai ke lubang cacing. Mereka perlu dihadapkan ke muka pengadilan secepat mungkin demi menjaga semula maruah dan integriti keselamatan sempadan Malaysia kita di mata dunia. Jadi, untuk penutup kupasan kita kali ini, saya nak tinggalkan anda semua dengan satu persoalan yang cukup besar. Adakah KLIA dan pintu-pintu sempadan negara kita benar-benar selamat hari ini? Kalau sistem keselamatan kita ada kelompongan besar yang boleh dieksploitasi dengan cara yang macam ni, kita kena mula bertanya, apa lagi sebenarnya yang dah terlepas dari pandangan kita? Sama-sama kita fikirkan, terus ikuti perkembangan kes ni bersama saya. Terima kasih sebab luangkan masa dan kita jumpa lagi. Nah, jadi ibarat kata pepatah ya, sepandai-pandai tupai melompat pasti akan jatuh juga. Nah, jadi buat informasi nih. Jadi kalau di lapangan terbang Malaysia ataupun di pelabuhan Malaysia sana, jangankan dadah ya, barang sekecil apapun. Orang pun, manusia pun bisa lewat tanpa pengawasan. Nah, jadi ada istilahnya itu kalau di lapangan terbangnya, biasanya itu di lapangan terbang Malaysia ada istilahnya itu tembak lorong. Nah, jadi itu udah permainan mereka lah ya. Jadi biasanya yang bermain itu Immigration Malaysia dengan Polis Malaysia. Nah, itu istilah tembak lorong itu sudah bukan rahasia umum lagi. Jadi banyak warga negara asing yang berada di Malaysia itu kalau pulang ke negaranya ya mereka itu banyak di antara mereka itu yang tembak lorong. Baik itu balik ke negara asal ataupun masuk ke Malaysia, mereka itu tembak lorong. Jadi tembak lorong itu seperti inilah ya. Jadi walaupun paspor kita itu sudah blacklist, paspor kita itu sudah mati mungkin, ya kita bisa masuk. Jadi mereka cop aja gitu. Jadi mereka tutup mata lah seperti itu. Jadi tembak lorong itu kalau orang-orang TKI ya, TKI Malaysia pasti sudah tahu lah istilah-istilah tembak lorong. Oke, mungkin itu sedikit informasi dari saya, semoga bermanfaat ya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang ringgit.